Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok apa Tuhan buat kepada bumi ini. Dia buat main tsunami. Tsunami yang ombak paling dahsyat dia panggil mega tsunami. Mega tsunami dia kata di Alaska. Alaska ni mega tsunami 5 Julai 1958. Mega tsunami berlaku pukul 10.15 malam, dia kata. Berlaku pukul 10.15 malam. Ketinggian ombak tsunami di Alaska itu 525 meter tinggi. Tapi dia pergi badai tempat yang tak ada orang. Mati 5 orang ya. Hak mai kat kita yang kata tsunami tahun 2004 kan. Kena ni kok apa? Batu Feringgi kok apa semua kena. Sahabat saya seorang dia duduk kondo di situ. Duduk tingkat berapa atas ni. Telefon saya, abang. Ya Allah Ustaz, dia kata. Wife dia kata dekat dia, abang, mai tengok ni. Awak laut ni jadi pelik. Tu hari kejadian tu. Dia pun pergi dekat balcony. Kondominium dia duduk tu, dia pergi dekat balcony. Ustaz, dia kata mata saya tengok Ustaz, tak pernah tengok seumur hidup. Laut tu dekat batu, dia duduk dekat Tanjung Bunga. Dia macam tarik nafas. Dia macam tarik nafas tu, ombak lah duk pukul pantai tu, dia tarik. Tak pernah tengok Ustaz, dia tarik pergi sampai tengah tu, nampak tanah ni nampak macam tak ada air. Dia tarik pergi sampai ujung. Sekali dia buih mai sampai di tempat parking kereta depa di bawah ni. Allahu akbar tuan-tuan. Apa jadi 26 Disember 2004 ni punca daripada tengah lautan Hindi. Tuan-tuan jangan dengar benda ni, duk bayang benda ni satu kes asin. No. Ini semua dalam kuasa Tuhan. Ini semua dalam kuasa Tuhan ni. Dia buat benda ni bagi jadi. Semua ni duk ada dalam kekuasaan Allah. Satu gempa dasar laut di tengah lautan Hindi, kekuatan 9.3 yang tsunami 2004 tu, tengah laut tu. Jadi gempa di bawah tu, dia membentuk satu ombak, dia pukul ni macam yang Gross kata tadi ni, dia start alun tu daripada tengah lautan Hindi ni. Dia duk mai tu. Lagi dia duk mai tu, dia makin duk slow. Hak slow tu kena di Aceh, kena sampai kita semua kena ni, sampai di darat ni dia jadi apa? Ketinggian 30 meter. Yang tu yang disukat tahun 2004. 30 meter sahaja tuan-tuan kemusnahan yang kita tengok tu. Alaska tadi apa? 525 meter. Allahu akbar tuan-tuan. Dia mai, kalau tuan-tuan flashback balik apa komen ni orang-orang Aceh yang melihat benda tu. Dia kata apa? Ombak tu duk mai macam ulang tedung nak mai sakup depa. Macam satu ulang tedung raksasa duk mai nak terjun atas depa. Kelajuan dia 100 meter sesaat ataupun 360 km sejam. 360 km tsunami timpa mai Aceh. Tebam sekali dia jatuh. Jadi apa yang jadi? Apa yang kita tengok? 15 negara kena. 15 negara kena. Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand. Ini yang paling teruk. Somalia, Myanmar, Maladewa, Malaysia, Tanzania, Bangladesh, South Africa, Yaman, Kenya, Madagaskar. Sekali Tuhan bagi. Sekali aja dia bagi. Pecahkamuk habis semua. Tuan-tuan nak lawan Tuhan kah? Nak lawan ke? Tu dia baru hantar satu tsunami yang tak cukup kuat sangat. Tuan-tuan apa jadi dengan tsunami yang Tuhan hantar mai 26 Disember 2004 tu? Apa jadi? Allahu akbar. 500,000 orang hilang tempat tinggal, 280,000 orang mati seluruh dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala bila dia buat mai dahsyat.